Tadi macam ingatkan nak buat video sebab dia orang makan kan. Ikan bos belanja. Bukan belanja. Mancing. Mancing. Tapi macam tak cukup sausesnya. Sausesnya. Lepas tu bos pernah cakap, tenggiri hati-hati. Mocik try lah pegang tadi. Sekali no, luka. Lukanya musim. Sebab gigi geraji ni hati-hati. Padahal ni dah masak tau. Try lah pegang. Nak Dia tahu. Dah masak pun, ya Allah, tengok tajamnya, ya Allah. Sifat ingin tahunya kuat. Siapa boleh picit ni, sekuat hati, abang bagi 1,000. Tak apalah bos, dah luka dah dulu. 1,000. Tak apa. Datang sini, pejam mata, kau picit sekuat hati gigi dia. Tak apa, terima kasih. Dah luka. Saewu. Oi, jemuduk. Jemuduk bakar. Dia bagi goreng pula mahal. Tu, ini nak kena makan dengan kicap ni. Nak Tak. kicap? Kicap ke? Ada kat dalam? Ada kicap Ada? Kat dalam ada bawa. Ya, tak apa, kejap lagi ya. Kita makan. Jemuduk. Tenggiri. Tapi Nantilah, abang nanti berat badan dia. ada yang cakap bos, jemuduk jarang jumpa kat pasar. Betul? Tak pasti sebab Boyjan ni jenis orang tak pergi pasar. Abang Ali kata tak pernah jumpa jemuduk kat pasar. Saya tak pernah jumpa. Betul tak Caci? Cuba beritahu, jemuduk ke? Jemuduk Ha. kan ada 3 jenis. Yang paling bawah kertas, packer. Nombor 2, jemuduk bintik yang main pertengahan. Nombor 3, jemuduk bulat ke? Pintil pun disebat. Ni area light jig, fast jig. Ni packer ni pun degil ni. Bottom Packer belah bawah. Dia light jig pun makan, bottom pun bedal juga. Oh. Ni. Kalau kena packer, ada orang tu namanya ayahanda yang sangat samsing dekat Johor. Nama Daddy Crop. Daddy Apek, Daddy Crop pula. Dengar-dengar kena jemuduk macam ni, besar sikit, 2 ekor tongging. Demam. Gangster celah mana tu? Demam terus, merah padam mukanya. Pam ni kena makan. Tapi betul geng, packer jemuduk kuat. Ikannya kuat kalau makan. Mention dia apek.